Nabi SAW melarang daripada melakukan nazar. Tahu nazar? Nazar kita biasa dengar lah kan, iaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib daripada ibadat kerana Allah. Itu nazar. Makna hadis yang bercanggah dengan nas Al-Quran. Ada hadis yang zahir nampak bercanggah dengan Quran. Contoh, Nabi SAW ada sebut dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadhar wa qala innahu la yaruddu syai'a wa innama yustakhraju bihi minal bakhil. Ya, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ibnu Umar kata Nabi SAW melarang daripada melakukan nazar. Tahu nazar? Nazar kita biasa dengar lah kan, iaitu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib daripada ibadat kerana Allah. Itu nazar. Okay? Maka Nabi SAW, kata Ibnu Umar, melarang perbuatan bernazar. Dan Nabi SAW bersabda, innahu la yaruddu syai'a. Nazar tidak dapat menolak sesuatu apa pun. Innama yustakhraju bihi minal bakhil. Sebaliknya, nazar itu dikeluarkan daripada orang yang kedekut. Tak faham? Biasa orang nazar kenapa? Saya ni ustaz, nazar ustaz, dia kata, kalau anak saya lulus periksa, saya nak buat ni, saya nak buat ni. Kan kedekut tu. Hang buat je lah, tak payahlah tunggu dapat keputusan bagus baru nak buat. Nazar ni dia tak ubah takdir pun. Itu maksud Nabi. Nabi larang. Dan Nabi kata, ni perbuatan orang kedekut, berkira dengan Tuhan. Nak ibadat pun nak kena tunggu something datang baru nak buat. Keras ni. Maka saya kata di situ, daripada hadis ini jelas ia memberi isyarat bahawa nazar itu adalah perkara yang dilarang dan tak disukai oleh Nabi SAW. Sebab Nabi kata bakhil. Perbuatan bakhil ni kan tak bagus kan? Kedekut kan tak bagus. Nabi itu pemurah. Nabi tak suka orang kedekut. Okey. Namun makna ni bercanggah dengan firman Allah Ta'ala. Kita bila baca first ni, kita nampak macam nazar ni tak bagus. Sebab Nabi tak suka. Bila kita baca Quran, Allah Ta'ala puji golongan Al-Abrar, golongan yang Allah Ta'ala sebut sebagai golongan yang baik. Allah Ta'ala kata, di antara sifat golongan yang baik dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata, yufuna bin nadhr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Di kalangan orang-orang yang baik itu ialah sifat mereka menyempurnakan nazar. Mereka menyempurnakan nazar, serta mereka takutkan hari yang azab siksanya merebak di sana sini. Maksudnya hari kiamat lah. Quran puji orang yang bayar nazar. Nabi kata dia tak suka orang buat nazar. Macam mana tu? So kita kena align kan, kita kena selarikan. Bukan orang kata apa, hadis ni tak betul, hadis ni betul, Bukhari. Bukan Quran ni tak betul, siapa berani kata Quran tak betul? Golongan anti hadis, dia tak faham kaedah ni. Dia tak tengok hadis duk pergi bercanggah dengan Quran, hadis tak betul, sebenarnya hang yang tak betul. Golongan anti hadis, ada satu ketika, panjang masa ni. Boleh sikit lagi nak 10 minit ni. First kuliah dia semangat lebih, sebab tuan-tuan pun ramai. Nanti bila dia kurang-kurang, saya kuranglah semangat sikit. Tapi janganlah kurang, tuan-tuan datang sampai habis khatam kitab ni, insya-Allah.
Bukan kitab buku lah, saya orang panggil kitab ni, kata duk tulis buku cik nak bagi kitab. Kitab dengan buku sama aja. Kan? Orang Arab panggil kitab, kita panggil buku, sama aja. Okey. Ada satu argument anti hadis. Kenapa dia orang tolak hadis? Salah satu sebab dia orang kata hadis ajar orang lupa Tuhan, ingat Muhammad. Sedangkan Allah Ta'ala itulah kena ingat, bukan Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad ni penyampai je. Apa buktinya? Buktinya Nabi SAW anjurkan bila nama Nabi disebut, kita digalakkan untuk berselawat sallallahu alaihi wasallam. Betul? Tapi kalau sebut nama Allah, ada kena balas? Tak ada. Jadi hadis ni ajar orang lupa Tuhan, ingat kat Muhammad je. Bila sebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agak-agak macam mana nak jawab? Agak-agak kalau tuan-tuan pergi makan dekat Kuala Poleh, tengah tunggu ikan ni, tiba-tiba kawan duk sebut macam ni, betul juga no? Tak payah pakai hadis. Kita je ke masjid pun gaul kepala. Aku selama 50 tahun hidup ni first time orang bagi soalan macam ni. Agak-agak tuan-tuan boleh jawab. Pening kan? Pening tu. Betul juga, kita duk buat tu. Sebenarnya tak betul tu. Mana pula hadis pergi ajar kita lupa Tuhan? Orang yang cakap macam ni adalah orang yang memang tak ada buat ibadat. Kita bangun pagi, apa yang kita baca? Doa bangun tidur, betul? Doa bangun tidur puji siapa? Puji Tuhan. Nah, lepas tu masuk toilet, sebelum masuk toilet kita baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Minta pada siapa? Minta pada Tuhan. Keluar daripada toilet, ghufranak, keampunanmu wahai Tuhan. Minta pada siapa? Minta pada Tuhan. Kemudian pergi salat subuh. Salat subuh, Allahu Akbar. Azan subuh dulu, Allahu Akbar. Lepas tu iqamah. Semua puji Tuhan. Kita pun angkat takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Baca Fatihah, baca surah. Rukuk pun baca subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhan yang maha agung. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar, yakni Allah menerima pujian orang yang memuji Allah. Dalam solat penuh pujian pada Allah. Siapa yang ajar ni? Hadis Nabi SAW ajar. Lepas daripada salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca apa? Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Minta pada siapa? Pada Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Pun Allah, puji Allah, 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 Allah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Semua puji Allah. Bermula daripada kita bangun tidur tadi sampai kita nak tidur balik, semua puji Allah. Siapa ajar ni? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita kebaikan, yang ajar kita satu benda yang kita tak perlu bayar. Tuan-tuan nak jadi kaya kena masuk training bisnes ataupun kena masuk KUIP degree bisnes, belajar macam mana nak berniaga, kena bayar yuran. Sebab nak bisnes ni ada ilmu pemasaran, ilmu macam mana nak packaging, macam-macam jenis ilmu, kena bayar. Sebab orang buat bisnes nanti dapat untung tu boleh jadi kaya, so kena bayar. You kena bayar yuran untuk dapatkan ilmu ni. Tapi Nabi SAW ajar kita satu benda, untung di akhirat selama-lamanya. Pernah bayar? Kita tak bayar. Cuma Nabi minta apa?
Nabi SAW minta kita banyakkan selawat pada dia. Sebab apa? Tanda terima kasih kita kat dia. Kerana dia dah ajar kita satu benda yang boleh mengelakkan kita daripada azab neraka Allah. Bayangkan kalau Nabi tak datang ajar kita dan kita tak kenal Nabi siapa, selama-lamanya dalam neraka kerana kita menjadi kafir. Azab yang tidak pernah terhenti untuk orang yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi SAW ajar dan kita terima secara percuma. Bila Nabi suruh selawat kat dia? Tak tertentu masa. Cuma Nabi kata dalam salat sekali. Dan bila namanya disebut. Dan kalau boleh hari Jumaat perbanyakkan. Hari-hari lain pun perbanyakkan, tak apa. Kan? Tidak tentu bilangannya. Kerana zikir lain tu untuk Allah. Dan zikir selawat ni ucapan seolah-olah kita menghargai Rasul kerana mengajar kita kebaikan yang tidak ada tandingannya. Dan di dalam selawat tu pun ada nama Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan selawat macam mana? Macam tu lah kan? Ataupun sallallahu ala Muhammad. Ada nama Allah situ. Kau mana yang kata dia ajar kita lupa Allah? Dalam selawat tu pun ada nama Allah. Ajaib geng-geng anti hadis. Ajaib. Hang kau mana mengaji ni? Sebab tu kena belajar buku ni. Mudah-mudahan pemahaman kita tu selari dengan kehendak hadis, kehendak Quran, selari. Okey. Pada zahirnya ayat Quran ni menjelaskan bahawa menyempurnakan sesuatu nazar adalah perkara yang dipuji. Ayat Quran tu. Sebab Allah Ta'ala puji orang yang menyempurnakan nazarnya. Bagaimana mungkin Al-Quran memuji orang yang menepati ataupun melakukan perkara, memenuhi perkara yang Nabi SAW tak suka? Maka di sinilah para ulama meletakkan satu pemahaman supaya selari kedua-duanya, iaitu dia kata oleh itu pujian yang diberikan oleh Al-Quran kepada orang yang menepati nazar atau melunaskannya menunjukkan perbuatan tersebut paling kurang diharuskan. Maksudnya nazar ni sebenarnya tak ada masalah pun, cuma kefahaman kita perlu dibetulkan. Apa dia? Pemahaman ni bila kita selaraskan, makna hadis ni mesti difahami berdasarkan konteks yang selari dengan pemahaman Quran, iaitu nazar ni asasnya tidak dicela, namun ia dilarang dalam dua keadaan. Yang Nabi SAW tu dilarang nazar ni bila dia jadi dua keadaan. Yang pertama, bila seseorang itu beriktikad, percaya nazar tu yang mengubah takdir. Sebab aku nazar lah ni, sebab tu Tuhan bagi. Itu pertama. Maka dia telah melakukan sesuatu benda yang tak betul. Yang kedua, seseorang itu bernazar untuk lakukan satu amalan seperti salat, puasa, sedekah setelah tujuannya untuk dapat balasan yang dikehendakinya tercapai. Maksudnya nazar yang diikat dengan sesuatu, tu tak digalakkan. Tapi kalau nazar mutlak, saya nazar lah esok nak buat ini dan ini, tanpa sebab apa, saja nak wajibkan diri, tu tak salah. Tapi kalau ikat dengan sesuatu, maka tu tak digalakkan. Nampak macam orang yang mensyaratkan ibadat mesti dapat sesuatu habuan, maka tu tak digalakkan. Wallahu ta'ala a'lam.